Bagaimana di dalam kawasan parlimen, kawasan wakil-wakil rakyat ini boleh ada lambakan permis-permis perniagaan yang dikendalikan oleh warga-warga asing. Saya tengok melibatkan isu pendatang asing tanpa izin ini, yang pertama, kalau kita hanya mengharapkan kepada pihak berkuasa tempatan, PBT, ambil tindakan melibatkan permis-permis perniagaan, saya rasa perkara ni tak akan dapat diselesaikan. Perkara ni tak akan bawa sebarang perubahan, kecuali apa yang sedang kita buat sekarang ini, kita minta bahawa rakyat bersama-sama bongkar isu-isu melibatkan pendatang asing tanpa izin. Ini peranan kena diambil oleh rakyat. Sebagai contoh, kalau kita tengok warga-warga asing ini buka perniagaan, jalankan perniagaan, operasikan perniagaan di permis-permis. Tak kira lah permis melibatkan peruncitan ke, permis melibatkan borong ke, permis melibatkan makanan ke. Kalau kita tengok tuan-tuan, bermakna rakyat kena ada satu tanggungjawab. Kita perlu ambil video viral, buat laporan. Kalau kita tidak membantu negara kita, kalau kita tidak membantu pihak berkuasa, kalau kita tidak membantu agensi-agensi kerajaan, nescaya isu ini tidak dapat dibendung. Bukan setakat membantu agensi penguatkuasaan. Apabila kita selaku sebagai rakyat, kita membongkarkan isu ini, kita buat laporan, kita pegawai-pegawai, anggota-anggota penguatkuasa yang duk makan duit bulan-bulan, yang duk ambil duit bulan-bulan, yang duk ambil rasuah, yang duk lindungi permis-permis warga-warga asing ini tuan-tuan, mereka juga tidak akan mampu untuk lindungi permis ini. Sebab apa? Sebab rakyat telah bersuara, rakyat bangkit, rakyat bangun, rakyat viralkan isu-isu ini tuan-tuan. Ini yang kita nak bangkitkan kesedaran. Cuba apa tengok bagaimana mereka boleh datang ke dalam negara kita, buka perniagaan dengan bebas. Ini pelik tuan-tuan. Sebab itu kita bagi tahu sampai bila-bila rakyat kita tidak akan cukup barangan subsidi. Apa saja melibatkan barangan subsidi yang diberikan oleh kerajaan sekarang ini, yang diberikan kepada rakyat oleh kerajaan sekarang ini, memang tidak akan mencukupi. Kenapa? Sebab negara kita ini berlambak warga-warga asing yang tidak ada dokumen, berlambak pendatang-pendatang haram yang ada dalam negara kita, yang terpaksa kerajaan tanggung mereka ini. Bukan 100,000, bukan 200,000 tuan-tuan. Lebih daripada 5 juta pendatang haram ada dalam negara kita. Sebab itu kalau kita hanya harapkan kepada kerajaan sahaja, kalau kita harapkan kepada agensi kerajaan saja untuk kuatkuasakan undang-undang, nescaya tidak akan mampu dibuat. Sebab itu seluruh negara, rakyat perlu ada kesedaran. Rakyat perlu membantu tuan-tuan. Bantu bongkarkan isu-isu ini. Bantu bongkarkan warga-warga asing yang merompak hak-hak rakyat. Bantu bongkarkan permis-permis perniagaan warga-warga asing yang jalankan perniagaan secara haram dalam negara kita. Bantu bongkarkan bagaimana warga-warga asing ini boleh buka perniagaan sektor peruncitan dalam negara. Bagaimana warga asing ini boleh buka perniagaan melibatkan kedai-kedai makan dalam negara kita ini tuan-tuan. Ini, kita buat ini bukan untuk kepentingan diri kita. Kita buat ini sebenarnya untuk kepentingan rakyat Malaysia. Mereka ambil hak-hak kita secara terbuka. Ini hak kita sebagai rakyat Malaysia dirompak secara terbuka di hadapan mata. Bagaimana kita boleh diam tuan-tuan? Bagaimana kita boleh senyap tuan-tuan? Bagaimana kita boleh biarkan pegawai-pegawai, anggota-anggota penguatkuasa ini tidak menjalankan amanah dan tanggungjawab? Boleh biarkan mereka ini diam tanpa ambil sebarang tindakan. Cuba apa bayangkan, di setiap kawasan parlimen ada YB, ada ahli parlimen. Di setiap kawasan ada wakil-wakil rakyat. Bagaimana di dalam kawasan parlimen, kawasan wakil-wakil rakyat ini boleh ada lambakan permis-permis perniagaan yang dikendalikan oleh warga-warga asing. Bagaimana mereka boleh buka perniagaan yang mereka kendalikan. Ini tuan-tuan, ini yang berlaku. Ini adalah hak kita. Ini bukan isu, bukan masalah, bukan tanggungjawab kita di surplus sahaja. Bukan tanggungjawab NGO sahaja. Ini adalah isu melibatkan rakyat. Ini adalah hak rakyat tuan-tuan. Ini
isu seluruh negara. Kita selalu bagi tahu barangan subsidi tak ada di pasaran. Kita selalu cakap minyak masak tak ada di pasaran, tepung tak ada di pasaran, gula tak ada di pasaran. Cuma fikirkan, kerajaan keluarkan barangan subsidi ini berdasarkan keperluan rakyat Malaysia. Nilaian barangan subsidi nak dikeluarkan oleh kerajaan berdasarkan nilaian rakyat Malaysia yang memerlukan. Apabila kerajaan hantar barangan subsidi masuk ke pasaran, macam mana nak cukup, tuan-tuan? Kita terpaksa bersaing dengan pendatang haram. Kita terpaksa bersaing dengan warga asing. Apa tahu tak, warga asing dan pendatang haram campur dua-dua dalam negara kita ini hampir 7 juta, tuan-tuan. Bukan sikit, tuan-tuan. 7 juta ini tidak termasuk di dalam nilaian untuk dapat barangan subsidi. Kerajaan tak buat nilaian kepada pendatang haram, kepada warga asing untuk keluarkan produk makanan asasi subsidi kepada mereka. Tetapi apabila produk-produk ini berada di pasaran, apabila bahan-bahan makanan asasi yang disubsidikan ini berada di pasaran, siapa yang beli, tuan-tuan? Warga-warga asing ini yang beli, tuan-tuan. Ini yang berlaku dalam negara kita. Sebab apa dulu kita tak perasan? Sebab apa dulu kita tak rasa terkesan? Kerana, tuan-tuan, dulu tak ada lambakan berjuta-juta pendatang haram dalam negara kita. Tak ada lambakan berjuta-juta warga-warga asing dalam negara kita ini, tuan-tuan. Sebab itu sekarang ini kita terasa, sekarang ini kita terkesan sebab kita perlu bersaing dengan warga asing. Kita bukan setakat bersaing untuk dapatkan barangan subsidi dalam negara. Kita bukan terpaksa bersaing untuk beli minyak paket, tuan-tuan. Kita bukan terpaksa bersaing untuk beli gula, untuk beli tepung subsidi dengan warga asing di pasaran. Apa yang lebih teruk lagi, tuan-tuan? Yang monopoli barangan subsidi, yang monopoli perniagaan, yang duk jual barangan subsidi kepada masyarakat, kepada rakyat ini adalah warga-warga asing, tuan-tuan. Ini melibatkan kedai-kedai runcit, melibatkan kedai-kedai borong, semua dimonopoli oleh warga asing. Rakyat tempatan berikan nama, guna nama, buka perniagaan. Alibaba akan lesen, Alibaba akan syarikat. Yang kendalikan perniagaan, yang operasikan perniagaan adalah warga-warga asing. Rakyat tempatan kena beli barang subsidi di kedai warga asing. Ini amat pelik, tuan-tuan. Tak ada tempat lain, tuan-tuan. Amat pelik. Bagaimana produk-produk subsidi dalam negara kita ini dimonopoli, dikontrol oleh warga-warga asing ini.